Kesilapan paling common bila nak mulakan sesuatu simpanan ataupun pelaburan. Nak tahu tips ni, Tuan Puan kena save dulu video saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Sebelum memulakan apa pun jenis pelaburan, benda pertama yang Tuan Puan kena buat adalah sediakan emergency fund ataupun dana reserve. Kalau ikutkan Tuan Azizi Ali dalam buku Jutawan daripada Planet Jupiter, beliau mengesyorkan bahawa kita kena ada dana reserve ataupun emergency fund at least 3 ke 6 bulan gaji. Siapa yang mungkin tak ada gaji tetap, Tuan Puan kena set at least 6 ke 12 bulan gaji sebagai dana kecemasan Tuan Puan. Kenapa benda penting? Emergency fund adalah benda yang ramai daripada kita lupakan until berlakulah sesuatu tragedi ataupun bencana. Bila berlaku COVID-19 beberapa tahun lepas, kebanyakan daripada kita jatuh terduduk, tak dapat pergi kerja, kena buang kerja, dan yang lagi teruk adalah kebanyakan daripada kita tak ada pun sebenarnya emergency fund untuk tampung kehidupan di waktu kecemasan macam COVID-19. Dari situ sebenarnya kita kena ambil pelajaran untuk sediakan emergency fund sebagai persediaan kod-kod ada berlaku apa-apa benda yang kita tak rancang pun. Yang nak tahu lebih tentang ilmu dan tips kewangan, Tuan Puan jangan lupa follow saya untuk saya share banyak lagi benda menarik dengan Tuan Puan.